Untuk mendapat rahmat, mesti berpuasa. Untuk mendapat keampunan, mesti berpuasa. Dan untuk mendapat syurga, mesti berpuasa. Tidak boleh tidak, wajib berpuasa. Tanpa puasa, jangan mimpi untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapat keampunan Allah, dan untuk mendapat syurga Allah. Namun, puasa saja-saja belumlah dapat ditentukan apa hasilnya. Berdasarkan dari perkhabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa terdapat ramai orang yang berpuasa tetapi puasa mereka tidak diterima. Sabda baginda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Artinya, berapa ramai orang berpuasa tetapi tidak mendapat sesuatu apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga sahaja. Artinya di sini puasa mereka itu tidak diterima, melainkan yang dapat hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Mengapa puasa tidak diterima? Kerana puasa itu rosak. Puasa yang rosak memang tidak diterima. Apakah yang menyebabkan puasa rosak? Puasa rosak boleh berpunca dari kita sendiri juga. Kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, "As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamah falyaqul inni sha'im marratain." Artinya, puasa itu perisai, maka janganlah dia bercakap kotor dan janganlah dia melakukan kelakuan orang-orang jahil. Dan jika ada orang mengajaknya bertengkar atau mencercanya, maka hendaklah dia berkata, "Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Sesungguhnya saya sedang berpuasa." Para jemaah yang dihormati, lantaran itu, para ulama telah terdorong membutirkan adab-adab berpuasa, seperti memelihara lidah, supaya jangan berdusta, jangan mengumpat, dan sebagainya. Supaya mengekang mata dan telinga dari melihat dan mendengar yang haram dan sia-sia. Dan turut lebih penting, menahan perut dari memakan makanan yang tidak halal atau syubhah. Kerana jika ini berlaku, dikhawatiri 40 hari ibadah ditolak, tidak diterima. Demikian itu, orang-orang berpuasa wajib mengawal diri dari segala macam benda atau perkara yang ditegah oleh agama, kerana semuanya itu berpotensi merusakkan puasa.